mana pula lah Cik Ayam nak bawa tua kali ni? Nak tahu ke? Jom ikut Cik Ayam. Ya Allah, kalau tengok tanah ni rare betul. Besarnya tanah. Kat mana tu Cik Yam? Soalnya Cik Yam berada dekat kawasan Air Keroh. Betul-betul 5 minit sahaja nak pergi tol Air Keroh. Unit besar, keluasan tanah 7,123 square feet dengan ada 3 bilik, 2 bilik. Siapa yang cari rumah area dekat dengan Air Keroh, nak corner lot. Unit kali ni semi-D corner lot. Dah lah semi-D. Corner lot dah nampak besar kat situ. Tanah besar. Building pun dah tak ada masalah. Ada 3 bilik air. Dan siap sekali master bedroom attached dengan bilik air. So macam biasa lah. Cik Yam bawa tour dulu dalam rumah. Saya Cik Ilham Haslan. Siapa yang belum tengok YouTube Cik Yam, jangan lupa subscribe, like dan komen dan sebarkan pada orang lain. Yang owner nak cari untuk jual rumah, nak Cik Yam shoot, boleh cari Cik Yam cepat-cepat. Jangan lupa komen laju-laju. Okay? Bye. Berbuat baik tak perlu disuruh. Kali ni Cik Yam di Air Keroh. Unit yang Cik Yam bawakan untuk anda kali ni berada di Taman Tasik Utama, Air Keroh, Melaka. Unit ni merupakan unit corner lot semi di setingkat dengan berstatuskan leasehold bumi lot. Keluasan untuk unit kali ni adalah 7,123 square feet dan build up 38x42. Besar kan building unit kali ni? Bukan tu je tau, unit ni mempunyai 3 bilik dan 3 bilik air. Menariknya lagi, unit ni ada tanah yang sangat-sangat besar. Nak tambah swimming pool boleh, nak buat mini garden boleh, ataupun anda nak buat mini playground untuk anak-anak main pun boleh. Bila cakap unit ni dekat Air Keroh, anda dah tahu dah, unit ni mesti dekat dengan kemudahan punya. Antaranya, Masjid Taman Tasik Utama, seminit je dah boleh sampai. Kalau nak ke Maidan MRTC, baru 7 minit. Zoom Melaka pun 7 minit tau. Kalau nak ke sekolah anak-anak, SK Tun Syed Ahmad Sahahuddin 3 minit. SMK Air Keroh 6 minit. Kalau anda nak tahu, carport unit ni boleh letak 2 hingga ke 3 biji kereta tau. Nak parkir dekat luar unit ni pun boleh. Jom Cik Yam bawa anda tengok apa lagi yang menarik dekat dalam unit ni pula. Masuk-masuk unit ni je, anda akan nampak ruang tamu yang luas ni tau. Bukan tu je, kalau anda nak letak set ruang tamu sekali dengan meja makan pun boleh juga. Anak-anak nak main dekat luar, boleh je keluar masuk dari sliding door ni. Tak payahlah nak ke pintu depan. Jom Cik Yam bawa anda tengok dekat bahagian dapur pula. Dekat bahagian dapur ni dah siap ada sekali dengan tabletop tau. Jadi dah senanglah kalau nak memasak. Kalau nak letak peti sejuk pun masih lagi muat kan? Dekat bahagian belakang unit ni ada lagi ruang tau kalau anda nak buat laundry area. Ataupun anda boleh juga kalau nak buat outdoor kitchen macam ni. Dekat belakang unit ni ada juga tau ampayan. Kalau nak sidai baju pun dah senang kan? Jom Cik Yam bawa anda tengok apa lagi yang menarik. Kalau anda nak ke bilik air, tak payah susah-susah. Sebab sebelum anda nak ke dapur, anda akan nampak bilik air. Nak mandi boleh, nak buang air pun boleh tau dekat bilik air ni. Cik Yam, bilik pun luas juga ke? Jangan risau, luas je. Masih muat kalau anda nak letak set bilik tidur. Nak buat bilik anak-anak boleh, bilik tetamu boleh, nak buat bilik study pun boleh. Nak pula bilik air dah siap attach sekali dengan bilik kedua dan ketiga. Luas juga tau, anda tak perlu risau. Dah siap ada 2 pintu pula tu. Baru tengok bilik kedua dan ketiga pun dah menarik kan? Belum tengok bilik master lagi. Kalau anda nak tahu, bilik master pun luas sangat-sangat. Kalau nak letak set bilik tidur boleh, nak pakai 2 katil queen pun boleh. Nak pula bilik air pun dah siap attach sekali. Luas pula tu. Berjalan di pantai bersama Nur Aini, berjalan-jalan mencari cengkerang. Kalau anda berminat video macam ni, jangan lupa subscribe channel Cik Yam sekarang. Siapa yang cari rumah area dekat dengan Air Keroh? So siapa yang cari unit Air Keroh, jangan lupa tekan ni. So siapa yang cari unit di Air Keroh, jangan lupa apa pula subscribe kan? Siapa yang jangan lupa kalau nak tengok rumah lain lagi, jangan lupa